Contoh macam ni, gelatin. Gelatin babi ni, ulama' semasa hari ni beza pendapat. Halal ke haram? Sebahagian ulama' dia kata halal, walaupun daripada babi. Ni dengar betul-betul, yang balik tu. Sekejap lagi dia kata, tengok, ni babi pun, gelatin babi pun dah halal. Saya bincang pandangan ulama' moden ni, jangan balik dulu. Sekejap lagi yang kena kecam aku juga kan. Okey, gelatin babi ni, ulama' semasa berbeza pendapat. Okey tuan-tuan, ada komen, nak kritik, ada soalan, selagi mana saya boleh jawab. Bismillah. Saya nak tanya, bila Ustaz kata macam Imam Ghazali atau Imam Nawawi cenderung kepada pendapat yang di luar mazhab, apa maksud cenderung tu? Adakah dia memilih pandangan luar mazhab ataupun dia stay dalam mazhab dia tapi dia suka pandangan mazhab lain? Dia macam ni. Bila saya kata cenderung tu, bila mana kita tak nampak jelas dia sebut saya ambil pendapat ni, tapi ayat dia tu, contoh macam Imam Nawawi, dia kata min haitsu dalil, dari sudut dalil nampak pandangan ni kuat. Untuk amanah ilmu kita tak boleh kata dia berpegang dengannya, sebab dia tak kata wabihi aqul, aku ambil pandangan ni. Itu jelaslah. Bila kita cenderung, Imam Ghazali, aku suka kalau mazhab Syafi'i dalam isu ni sama dengan mazhab Maliki. Untuk amanah ilmu lah. Okey? Baik. Yang tu istihalah dia panggil. Istihalah ni transform. Benda yang halal transform jadi haram, maka dia jadi haram lah. Contohnya macam asalnya jus tukar jadi arak kan. Jus anggur tukar jadi arak, jadi haram lah. Lepas jus anggur tu bertukar jadi arak, kita peram dia. Mula-mula kita beli jus, lepas tu kita letak di rumah, tiba-tiba dah jadi arak. Cium-cium bau arak kan. Kemudian kita peram lagi sehingga ditukar jadi cuka. Cuka tu halal lah. Jadi benda ni perbincangan dia panjang lah, terutama zaman moden ni. Saya ingat kira masa kita bincang bab Cadbury dulu ni kan, bab istihalah tak istihalah, gelatin apa semua ni, gelatin babi ni, ulama hari ni bincang panjang benda ni. Tetapi mazhab yang ketat dalam mazhab Syafi'i, dia kata transform yang akan daripada haram boleh jadi halal ni bila mana transformasi tu berlaku secara sendiri, secara natural, bukan dengan perbuatan insan, dengan kita masukkan sesuatu. Kalau kita masukkan sesuatu untuk dia bertindak balas dan berubah jadi benda lain, mazhab Syafi'i tak iktiraf benda tu. Tetapi dalam dunia moden hari ini, mereka memakai mazhab yang lain, iaitu Hanbali, kalau tak silap saya, yang mengatakan selagi mana berubah bentuknya, berubah sifatnya, maka dia transform menjadi halal. Dia transform ni dia mesti ubah sifat. Tapi kalau dia hanya ubah bentuk sedangkan molekul masih sama, dia tak kira. Contoh macam ni, gelatin. Gelatin babi ni, ulama' semasa hari ni beza pendapat. Halal ke haram? Sebahagian ulama' dia kata halal, walaupun daripada babi. Ni dengar betul-betul, yang balik tu. Sekejap lagi dia kata, tengok, ni babi pun, gelatin babi pun dah halal. Saya bincang pandangan ulama' moden ni, jangan balik dulu. Sekejap lagi yang kena kecam aku juga kan. Okey, gelatin babi ni, ulama' semasa berbeza pendapat. Sebahagian kata halal, macam Dr. Yusof Qaradawi kata halal. Sebab apa dia kata halal? Bukan kerana dia halalkan babi. Orang duk maki hamun dia, orang duk pelekeh dia, ni mufti yang menghalalkan babi, mufti babi. No, dia bukan nak menghalalkan babi, tapi pada penilaian dia, gelatin tu apabila tulang-tulang tu direbus sehingga mencapai tahap suhu yang sangat tinggi, molekul dalam gelatin tu, saya tak tahulah molekul apa, tapi bila saya bincang dengan orang sains, dia kata molekul tu yang asalnya dia punya bentuk dia tu panjang, terputus. Bentuk molekul tu terputus. Bila terputus, Qaradawi punya ijtihad dari benda lain. Molekul telah berubah.
Bentuk molekul telah berubah. Asalnya dia panjang, berselirat gitu. Bila dah jadi gelatin, panas punya suhu, dimasak, putus. Maka bila putus, dia kata jadi benda lain. Sedangkan majoriti pengkaji-pengkaji moden hari ini selain daripada Qaradawi menganggap gelatin haram. Pasal apa haram? Dia kata sifat kebabian itu masih ada. Dia cuma ubah bentuk, tapi molekul yang sama. Dia cuma putus je. Maka kebabian masih ada, kekal haram. Jadi benda nak menentukan sifat haram tak haram tu dah berubah ke belum, yang ni terdedah pada ijtihad. Ijtihad para ulama. Ya? Ha? Dia tulang ni, babi ni, semua benda tak boleh pakai. Cuma adalah satu pendapat daripada Abu Yusuf kata, apa ni, selain daripada daging tu boleh diambil manfaat selain daripada makan lah. Kan? Tapi pendapat majoriti ulama, semua benda selagi mana tak berubah sifat kebabiannya, maka tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Ha? New water? New water tu? Air proses. Air yang dirawat. Kan? Air tu asalnya dah berubah kan? Lepas tu dia tapis balik kan? Jadi air elok balik. Yang ni dia termasuk dalam bab yang kita bagi tahu tadilah. Air tu banyak, bila hilang bau sifat dia, hilang sifat kenajisan dia, kekal jadi. Tak, kita kira bila sifat najis tu hilang, kan, dia banyak, lebih pada 2 bola, sifat najis hilang, dia suci balik. Boleh? Okey? Bekas minuman arak, basuh je lah. Bila kan Nabi kata tadi, Nabi ditanya tentang bekas-bekas makanan dan minuman orang-orang ahli kitab. Nabi kata kalau tak ada benda lain untuk kita gunakan, basuh lah.